Gubernur Aceh pernah berkata, kami berkiblatkan ke Malaysia, bukan ke Jakarta. So kita tengok Indonesia pilih untuk bayar semua kerosakan guna duit sendiri, padahal ada banyak negara yang tawarkan untuk bagi bantuan secara percuma. Kenapa Indonesia pilih untuk ambil jalan ni? Aceh ni dia satu provinsi yang dulu dia pernah memberontak untuk keluar daripada Indonesia. Okey, dia ada sejarah kat situ. Dan inilah antara benda-benda politik yang kadang-kadang tu bagi saya komen yang daripada Bapak Menteri tu sebenarnya macam ni, Faiz. Fahaman saya lah kan. Dia sebenarnya bukan menjawab kepada orang Malaysia. Dia nak bagi tahu kepada orang Aceh. Mungkin orang Aceh kata kenapa kerajaan pusat dia tak hantar bantuan kan. Dia pun mungkin jawab apa yang diberikan oleh Malaysia tu sikit je. Kami akan beri lebih banyak. Tapi bila benda tu di spin kan, jadi macam kerajaan pusat tu tak berterima kasih pada Malaysia. Jadi macam itulah. Sebab ada friction ada friction antara provinsi Aceh, dan pernah juga dia beritahu sebelum berlakunya banjir tu, Gubernur Aceh pernah berkata kami berkiblatkan ke Malaysia. Dia kata macam bukan ke Jakarta. Sebab ada hubungan antara perdagangan antara Aceh dengan Pulau Pinang, terutamanya dekat sekali, maupun dengan Kuala Lumpur. Jadi statement-statement tu jadi satu statement yang sebelum banjir tu memang panas lah. Itu mungkin tidak disukai oleh kerajaan pusat. Jadi bila berlaku banjir macam ni, malapetaka macam ni, memang mengharapkan bantuan segera daripada kerajaan pusat lah. Kerajaan menteri datang. Bila dia tanya macam tu, mungkin dia jawab sebenarnya sikit je Malaysia bagi tu. Kita akan bagi lebih banyak. Tetapi dah mungkin dari segi konteks tu dah dijawab berbeza.